Kebu macam ni baru syok nak basuh kereta. Okay geng, bagi sesiapa yang kurang ketinggian apa nak basuh kereta, nampak cermin depan ni hanya dengan beberapa saat saya dah settle untuk di tonyoh. Tengok bahagian bawah pula, nampak tak payah tunduk, just hulurkan dan gosokkan dengan penuh kasih sayang. Sama seperti kawasan di atas cermin belakang kereta ni, semudah itu je geng. Sebelum ni nak kena ambil kerusi kan, padahal basuh kereta pun, bukan basuh lori ke bas apa. Nampak semudah itu saja geng. Lepas kita bos sabun ni, kita wash kan, kita bos no foam, tak ada biar lama geng. Tambah kalau cuaca yang agak terik, di mana yang paling kita takuti untuk body kereta kita ni dan cermin adalah apa geng? Adalah watermark. Itu yang kita takut tu. Betul tak betul? Nampak kan ni? Berus smoke untuk kereta. Ni aku dah settle ni satu body.